Kajian yang lebih menyeluruh perlu dilakukan dalam pengurusan lalu lintas dan laksanakan hasil kajian. Ini tidak jalan bertingkat-tingkat, tapi akhirnya aliran trafik bertemu di satu tempat yang sama dan kesudahannya jalan sesak. Banyak jalan yang hanya dapat mengurai kesesakan dalam 1-2 km saja. Lepas tu sesak semula. Jika ada kajian yang lebih holistik, mesti perkara ini dapat diperbaiki. Pengurusan lalu lintas kita bagus dan boleh diperbaiki. Paling penting, sikap kita ketika di jalan raya harus ditingkatkan juga. I prefer to look at our own shortcomings and try to improve them rather than blaming others and the system. Untuk pengurusan lalu lintas yang berkesan, kita tak dapat lari dari meningkatkan kualiti pengangkutan awam. Selain itu, sistem lampu isyarat juga perlu mesra pengguna. Kerap berlaku jalan sebelah sana kosong, tapi lampu isyarat tetap merah. Sistem smart tag dan touch and go mungkin bagus, tapi belum mampu menampung kesesakan di kaunter tol. Polis trafik perlu ada setiap masa bagi membantu melicitkan lalu lintas tanpa mengira status kawasan. Yang paling penting, sikap pemandu yang berhemah membantu mewujudkan lanskap jalan raya yang bertamadun. Terima kasih Hafizah, terima kasih Sulaiman dan Raftaf, pandangan anda yang kami terima tadi. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan. Prof, kita tak ada banyak masa, ada 3 minit lagi. Nak cerita pasal kesesakan lalu lintas ni, kalau kawasan tu tidak menjadi tumpuan, tak adalah sesakan kan. Betul. Tapi kita lihat pembangunan terutamanya di kawasan Lembah Kelang ni, kadang-kadang kita lihat pembangunan terlampau pesat. Dia tidak memikirkan bagaimana penyuraian trafiknya, bagaimana sistem lalu lintasnya, bagaimana mengambil kira pengangkutan awam misalnya. Kita lihat LDP misalnya, Lembu Raya Damansara Puchong tu, ataupun MMR 2 tu di sebelah Bawang Semaju, sebelah Batu Cave, sebelah sana kan. Kadang-kadang area tu dah cukup bottleneck dah. Kadang padat, bukan setakat waktu puncak, waktu biasa pun kenderaan memang banyak. Jadi pembangunan tu bagaimana boleh kita fikirkan sebelum dibeli kelulusan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak tertentu tu, kena fikirkan bagaimana suraian trafiknya, bagaimana sistem angkutan awamnya. Dari situ ada alternatif untuk pengguna. Sekarang benda ni ada pencerahan dia. Tadi saya kata tadi, pencerahan dia ialah kena talk terms antara perancang bandar dengan perancang pengangkutan. Satu. Keduanya memang kaedah-kaedah perancangan memang banyak. Satu lagi yang dipanggil TOD, Transit Oriented Development. Ini dapat menyelesaikan masalah yang dikatakan bottleneck tadi. Tapi adakah itu dilaksanakan sekarang? Benda ni memang dalam, itu saya kata benda ni on papers. On papers, tapi not on the ground. Cuma Malaysia very good buat on papers, tapi kita nak melaksanakan ambil masa beberapa lama untuk merealisasikan satu benda. Ada benda tu, pada saya TOD satu konsep yang bagus. Keduanya, selain daripada itu, kita perlu lihat bukan hanya dari segi kita mesti ada integrasi antara perancangan guna tanah dan juga perancangan pengangkutan. Ini mesti diselaraskan, bukan buat perancangan bandar dulu baru pengangkutan datang. Ini yang menyebabkan benda-benda yang Prof, satu lagi sebelum kita seminit lagi sebelum kita tamatkan siaran Yuwatan pada malam ini. Kalau ada produk yang bagus, kita ada sistem IT yang bagus, tapi kalau kita tak hebahkan, tak beri publicity, tak ada PR exercise, susah juga Prof kan? Ya. Tadi pada saya benda tak ada. Kita perlu menambah baikkan, perlu educatekan pada pengguna awam. Itu penting. Seterusnya ialah political will yang perlu dilaksanakan supaya benda ni betul-betul kita menjadi world class. Itu tak mustahil Tak mustahil. Dia kata nothing is impossible. Dalam masa dekat tu boleh buat. Pada saya memang boleh buat dengan syarat kita dah beli One Malaysia, dah ada dengan konsep One Malaysia kita. Saya rasa dengan benda dah ada put in place, kita cuma implement, laksanakan tanpa banyak masalah. Ya, okey Prof, terima kasih. Banyak lagi kita nak bincang dengan Prof Madya Zakaria Ahmad daripada Mitrans UiTM dan juga daripada Jabatan Perancangan Bandar dan juga Wilayah FSPU daripada UiTM. Dan kita topik malam esok kita nak bincang pada malam Khamis, artis sebagai ikon. Ni orang kata artis ni kalau baik ke buruk ni semua jadi contoh pada pengikut-pengikut ataupun dia punya peminat. Jadi bagaimana artis perlu menjadi ikon yang bagus dan memberi sumbangan kepada pembangunan sasiah dan juga kepada peminat mereka sendiri dari sudut pembangunan sosialnya, dari sudut moral dan sebagainya. Itu yang kita bincangkan. Hantarkan pendapat dan juga pandangan anda ke segala platform yang kami sediakan, sama ada daripada komuniti kami di Facebook, sama ada melalui blogspot, melalui email, fax, audio dan juga video. Jadi sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.